Persoalan yang berlega-lega sebelum ini telah pun terjawab. DAP akan terus kekal bersama Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal Parlimen ke-15. Keputusan itu dibuat menerusi satu proses pengundian yang melibatkan perwakilan parti di dalam Persidangan Kebangsaan DAP kali ke-60 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Dihadiri oleh 2,223 perwakilan dari seluruh negara dan sebanyak 2,106 kertas undi dikeluarkan. 2,099 undi telah disahkan dan keputusannya 1,857 undi menyokong usul manakala baki 242 undi pula menolak. Setiausaha Agong DAP Anthony Loke Siu Fok memberitahu keputusan tersebut merupakan satu mandat kepada jawatankuasa tertinggi pusat dan pemimpin-pemimpin yang mewakili parti dalam kerajaan untuk terus bekerja dan meneruskan agenda reformasi. Parlimen ke-15 akan berakhir pada 18 Disember tahun 2027.